Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel saya Lempodak. Dan kali ini saya akan memainkan game Ice Cream Shop dengan Amar, Faris dan Zarif. Okay, sini empat. Kat sini, jom. Jom masuk. Kita masuk sama dengan Amar. Aku tak boleh masuk weh. Kita masuk sama-sama guys. YouTuber member yang aku jumpa ni. Aku kalau dia buat memang aku tampak okey. Sebelum korang nak start cerita ni dulu, please lah like dan subscribe, komen. Kalau korang tak nak komen tak apa. Kalau korang tak nak like, dia tu lah aku lampang muka kau. Dan subscribe lah please. Bagi banyak sampai 100. Saya nak sampai 100. Okey, itu game. Okay, let's go, kita start sama. This game contain jump scare, flashing light and loud noises. Okay, naik shift 1 mantap guys. Aku suka yang ada naik macam ni. Let's go. Okay cik, dah apa cik? Hai. Kita kolak. Kita ikut. Amar nama. Amar sini. Asal kandas. Sini. Oh ni best. Ni apa ni? First go to the counter and grab a cone. Tutup lah pintu dulu. Okay, seorang jaga luar. Seorang jaga sana, seorang jaga sini. Kita masuk sini. Oh ni freezer. Freezer ni tak boleh masuk. Kalau kita masuk Hey, welcome to your new job. Ini tempat tandas. If you ever mess up an order, you can throw the ice cream down. I would say okay, the flavors will get empty over time. Okay, the flavor will get. Let's see if every time. Fill them, head to the freezer room, and grab the correct box. Alright, now just fill it into the empty basket. Ice cream. That's about it. There's only one last thing I'd like to mention. If the phone ever rings again, listen to it. Ice cream dia tak habis lagi. Kalau dah habis baru kita boleh letak. Last worker. Contoh walaupun main. Kau tak banding main, biar aku ajar kau. Aku dah mula-mula tu. Aku mula-mula baru main je. Dah tahu dah ingat dah. Yes, jom. Kita tak habis sangat. Maaf guys. Dia stop freezer. Dia dah kembali. Woi, dia betul itu lu, woi. Mati je kurang freezer ni. Dia order apa? Jangan buka kotak dia nanti bila ada benda sampai. Order kucing. Kita dia order kucing. Okay, dia nak buat apa ni? Ni ada sensor. Kon. Makan di sini. Skin and bubblegum guys. Aduh. Tempat nak bagi kita buang lah. Kita buang tu sampah. Kita ambil kon lagi. Kita ambil sebanyak-banyak kon. Kita ambil kon sebab ni macam last. Vanilla tu. Orang ni memang aku hajar Amar ni aku tak bagi lagi. Aku ada satu bagi. Satu percuma sikit. Pintu tu tutup lah, takut tu dia benda datang. Best juga kita ni. Madu. Okay, bantal. Just make me ice cream. Wait. Okay.
bawah tu. Baik bang, cukup. Masuk bang. Hantu Syak. Bang, masuk bang. Apa Brazil guys? Apa Brazil? Assalamualaikum Brazil. Memang Rasulullah. Kau bagilah aku jadi bos. Bos counter ni. Dua orang refill. Dua orang kasih es krim. Aku dengan Yan. Okey. Aku dengan Yan refill. Play afternoon. Ada yang nak gigi apa dah sekarang? Aku secukupnya ambil coklat lah. Kalau tiba-tiba coklat habis kan guys. Coklat pun sekali lagi pun dah habis. Dalam manis aku. Faris, kau kenapa Faris? Ada apa? Tak ada apa-apa lah. Aduh guys, memang yalah budak-budak aku tu yang bodoh. Bising. Aduh. Bentik sini jap. Okey. Bang. Makan, kau pergi makan aiskrim. Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Engkau kalau kau makan lagi siap kau penat aku nak refill. Penat aku. Janganlah budak-budak habis sangatlah. Okey. Aiskrim vanila. Coklat tak ada siapa nak tu. Oh, bergabungnya Aduh, vanila habis. Aku delete lah. Orang aku vanila habis aku adik. Aku nak kat beg aku adik. Kat tepi aku adik. 3 vanila. Okey, 3 vanila. Cheers. Bagi lagi bang. Bye bang. Okey, baca Faris. Aku dah tak payah cari. Baik. Boleh je. Aku bagi free semua. Free. Thanks. Have a great day. Okay, mantap Vanilla. Mana vanilla bodoh? Vanilla mana tadi? Alah, vanilla menghilang. Vanilla lah tadi. Ni coklat. Aku nak vanilla. Wah. Kembar kau. Ada kembar Jangan ada aku. Kau jangan nak spawn aku kat sini. Aku tak ada kembar. Aku anak sulung. Aku tak ada siapa-siapa pun. Aku tak ada. Adik aku semua lain muka. Seorang muka karbau, seorang muka jamban. Macam tu. Aku tak ada kembar. Jangan bagi aku gambar. Ni muka siapa kat sini ni? Genggam bulat. Aku topeng. Asal pecah kan ni. Ada customer lain tak? Aku macam dah nak aku lari. Aku balik.
Balik. Balik ke rumah. Balik ke staf. Aku rasa tu ada Malila Faris. Kita komen je. Cek dulu. Habis pas masih 2 setengah habis. Okay, aku tak tahu guys. Aku takut kalau aku cuma nak. Wow, Arwish. You nak order apa saya bagi free saja. Kan aku dah cakap bagi free. Oh tu tadi customer lain. Hotel lain. Aku pernah ambil vanilla. So aku vanilla habis. Aku tunggu coklat habis. Okay. Adam bin Ismail ha. Yang aku tahu Adam bin Arwish. Thanks. Bumi macam monster dah. Keluarlah cepat. Alah lambat sangat aku jalan aku cepat. Jam start. Tak nemu ke siap. Okey, dia kata jangan buka kotak ni. Aku try buka. Kotak ni aku rasa pelik. Bro. Assalamualaikum bro, random kit. Mantap. Kit ke? Ni random kit ke? Weh, dia kaya dia ada gobat. Random kit Biar besar. Kalau lepas tu tahi sebelah ikat. Baru kat itu. Okey, kau buat apa? Biasa je. Biasa je. Mana nak takut dia. Biasa je. Mana ada apa-apa sini. Kat sini kita ada kawan. Kawan baru kita. Mama lah. Tak seorang jaga sini Astagfirullahaladzim. Sukuna datang. Sukuna. Ahmad Sukuna. Lah pemain bola tu rupanya. Aduh langgar. Aku ingat Sukuna mana. Siapa dulu? Abang Sai. Bang. Order bang. Sini sebut. Saya dah sebut. Aku tak bisa. Baju kau comel lah. Berapa harga? RM2,000. Aku nak tunggu monyet. Nasib baik tak ada kembar aku kat sini. Nasib baik aku tak ada kembar. Saya ambil out. Kau terus cakap siapa? Dah kalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Kau terus cakap macam tu. Macam bodoh pun kau ni. Alah, dah lah. Sukuna arigato. Aduh. Aku masa tu tak sekolah dah. Aku tak berletak desa. Wow, relax. Siapa? Ni kita jangan just benda ni. Weh. Apa? Terbuka
buka? Siapa buka siap? Astaghfirullahaladzim. Allah depan mata aku nampak hantu. Aduhai. Serius ke? Okey, kita try sekali lagi. Okey, sekejap guys. Saya tutup rekod dulu. Kita kembali tadi. Dah. Hitam lah. Orang ni ingat barang aku. Orang hantar barang aku. Dah tengah aduh, aku nak cakap rumah dah tak kira pun. Okey, kita kena ulang. Jom. Sini oi. Masuk. Kita masuk. Masuk ni. Susah mamak. Mamak selesai. Ada mamak selesai. Luar lah Syarif. Sini. Kita masuk pun. Sini. Masuk. Aduhai. Pulang. Faris, kau pergi mana Faris? Masuk Faris ni. Masuk. Ya. Aku tak tahu Faris masuk ke tak Faris. Ni memang bosan aku macam ni. Dalam main bersama Amma. Lawak aku tadi. Korang kalau korang dah sampai 20 subscribe tu aku baru tunjuk face reveal, okey? Okey. Yes. Okay, so. That's about it. Tak ada There's orang only sini. one last thing I... Kita. Astaghfirullahaladzim guys. Sekejap guys. Sabar guys. Tunggu Amma. Cepatlah Ma. Assalamualaikum Ma. Astaghfirullahaladzim. Aduh. Guys. Yang susah guys. Okay guys. Saya tak tahu guys. Dia keluar. Sebab dia boleh kalah guys. Kan kita kalah. Waktu tu. Kita kalah. Lepas tu tak tahu nak buat apa. Kita ulang lah. Lepas tu dia video Faris paling lembab. Semua nak buka WhatsApp pun. Buka WhatsApp tu. Nak message. Tak apa. Cakap dah. Sekejap guys. Kita message dia. Dia tanya dia kenapa. Sebab tahulah. Kak khas. Ni hai berapa orang? Ada berapa orang khas ni? Oh, 3 orang saja yang ada ni khas. Kita buka Roblox. Kita buka Roblox balik. Kita buka. Penat lah. Saya rasa video sampai sini kot. Tapi tunggulah. Kalau Amma ulang lagi, kita sambung lagi kita tadi. Rasa sekali cantik. Kalau dia lambat-lambat sangat ni, saya tak tunggu dah. Pedas sangat ni. Siapa pula ni? Terkenal aku. Okay guys. Sekejap. Kita tunggu dia main. Oh, astagfirullah. Nak pergi tandas pula. Ya Allah. Aduh. Ya, dia pergi tandas je guys. Sekejap. Saya kembali guys. Okey, jom. Oh, tadi saya masih je ajak main sama guys. Kita keluar dari kita nak sign in Stumble guys dulu. Stumble guys. Guys, Stumble guys. Stumble guys. Ini saya tak tahu dah. Tiba-tiba daripada cerita Roblox ke cerita Stumble guys. Dah guys. Tak tahu tiba-tiba kita pergi dekat Stumble guys. Guys, tolong aku ya. Aku tahu guys.
Login sekejap. Saya login masuk. Skopely. Ni dia buat daripada Skopely guys. Tambah guys DM guys. Tambah guys DM. Okay. Lama sangat. Okay, saya rasa sampai sini dah. Sampai sini kot video saya. Tak tahulah. Nama aku Amal Place. Memang ada parented simbol. Okay, saya rasa sampai sini saja video saya. Okay lah, korang kalau korang nak tengok cerita Stumble guys sini, tengok di video satu lagi tapi saya tak buat lagi tau. Kalau korang dah nampak, contoh korang dah nampak video Stumble guys saya kan, korang tengok saya main ramah. Okay, sampai sini saja guys. Okay, sampai sini saja. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau tak nak komen tak apa. Kalau tak nak subscribe tu aku lampang ke kau. Okay guys, sampai jumpa lagi. See you to next video. Stumble guys. Bye bye.